Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Burning Wheel. So hari ni aku bawa korang pergi Route 77. So hari ni aku nak tukar, mungkin aku nak tukar total grip kot. Sebab total grip yang daripada original Harley ni dia agak licin lah. Agak licin dan terlalu besar untuk aku pada aku. So aku nak tukar yang lebih grip dan mungkin kecil sikit. Tadi seluar aku terbakar guys. Tadi traffic light lama tau. Terbakar tu. Bila bapak macam saya penangan Harley. So this is my bike yang dah setelah dipasang backrest. Okay, let's go. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam ni Route 77 PJ. Hai. Guys, tengok ni motor motor rare guys. Ultra Electra Glide. Jarang-jarang nampak motor ni. Ini Lowrider ST. Lowrider ST. Tapi dah custom paint job cantik lah. Memang cantik. Okay, jap guys, tak ada banyak lagu pula kat sini. Okay, kita naik kat atas. Sport rim ada. Chromeworks punya exhaust. Ni sport rim apa? Carbon fiber guys, sport rim dia. Lain macam. Bang. Trashing supply. Grip yang ada Allen's. Aku nak yang ni sebenarnya, ODI ni, tapi aku nak yang hitam. Yang dia punya colour putih, colour merah tapi tak ada. So kita tengoklah apa yang sesuai. Yang mungkin Avon ni ke. Avon tak boleh pakai sini. Tak ada trashing pun tak ada. Vans ada. Well. Ada yang ni je. Trashing yang ODI aku nak tu tak ada colour yang aku nak. So aku rasa trashing ni pun okey kot. Okay lah bang. Boleh lah proceed ni. Siap pasang boleh kan? Mana terus pasang? Terus pasang. Sebab sekarang ni diorang rasanya technician tengah break. Oh, pukul apa buka balik? Diorang keluar tadi 1.5, 2.5 baru diorang ni. 2.5? Oh, lambat lagi. Diorang keluar lewat sikit tadi, saya tengah motor semua. Okey. Tak apa, saya tunggu. Ada surau kat sini? Ada. Kita biasa solat dekat Okey, tak apa. Dia buka kasut, pakai slipper, ambil duduk dekat datuk ni. Alright, tak apa, saya tunggu lah. Boleh? Terus pasang lah, warna hitam. Tengok bawah. Okey. Glove trashing ni bau lah? Glove trashing ni ada diskaun apa? Ada tag ni? Tak, ni tag kita starting 320. Incoming ni kita ada bawa lagi banyak barang-barang fashion ni. Kita ada merchandise. Oh mak kau. Belum sampai. Alright, okay. Oh ni Dynojet. Ini dia punya tuner Dynojet. So tak tahu harga berapa ni. 3,100 untuk Dynojet. 3,900. Okay. Ni aku tak tahu apa benda. Ni bateri kot. Ni visor. Ke Avon ya. Avon grip ni, tapi ni bukan untuk ni. Tak tahu ada tag ni apa. 890. Tapi ni macam cantik lah. Ni apa benda pun tak tahu. Kita start proses untuk pasang
Tembus macam tu ya. Dia buka dia punya ni. Tapi yang sebelah sini terpaksa dikorbankan lah. Sebelah sini sebab terpotong. Lepas tu pasang yang baru tu. So traction lah itu je yang ada. So okey lah. Yang penting selesa. Dia pun tak terlampau besar, tak terlampau kecil sangat. So nice lah untuk aku. Dalam dia tape je. So kena pasang yang tu and then tutup balik ni. Yang sini dia memang kena potong habis lah. Alright. Harley sini, yang ni 277 sini dengan KL sama ke bang? Sama. Oh sama je. Daripada 277 KL pindah ke 277 PJ. Oh. Tapi tak panggil hadiah bising lah sini? Tak. Sebab kita banyak fokus aftermarket parts. Oh aftermarket part. Oh sana semua Harley punya lah. Sana authorized dealer dan dia ada juga aftermarket part. Okay. Sini buat servis juga semua buat? Sini kita buat servis dengan pasal accessories. Kalau nak overhaul kita pergi dengan Harley KL. Oh overhaul sana lah. Alright. Tapi part Harley pun ada jual sini? Part Harley pun ada jual sini. Okay. Tapi mostly kita aftermarket parts lah. Original pun kita boleh dapatkan juga. Okay. Alright, thank you bang. Nama apa? Nama saya Kalam. Kalam, okay. Kalau datang Harley KL boleh cari Abang Kalam. Pasang dia pun agak payah agak. Kena anjak sikit ke dalam kan? Anjak sikit ke dalam. Okay guys, motor ni abang ni kata dah pakai TBR full system. So nak bagi bunyi sedap kena buat stage 2 lah. So stage 2 modal dalam? Modal kalau dah siap full system kita dalam RM15,000. RM5,000 dapat apa? RM5,000 tu? Dapat cam 475, SNS, cam chest plate, oil pump, push rod, cam lifter, sekali dengan tuner? sekali dengan tuner, Dynojet PV apa? PV4 sekali dengan dyno lah. sekali dengan dyno. Oh tu siap pasang semua? Siap pasang. Siap pasang 15K. Okay guys, not bad lah. Boleh di-consider. Tapi buat masa ni mungkin tukar pasang Dynojet dulu. Boleh, kalau pasang Dynojet dulu boleh kan? Kalau pakai Dynojet dulu boleh. Sebab kalau ikutkan full system exhaust, dah masuk full system exhaust kena pakai tuner. Pakai tuner. Kita set balik angin. Tu kira stage 1 lah. Kira complete stage 1. Stage 1. So stage 1 exhaust, tuner. Kalau ikutkan full system exhaust, tuner, cable plug dengan spark plug lah. Cable plug dengan spark plug. Cable plug dengan spark plug baru lah? Cable plug dengan spark plug lebih kurang dalam RM1,000. RM1,000 lah. Sebab dia pakai Kalau kita tukar cable plug dulu tak boleh? Kalau tukar cable plug, recommend tukar sekali dengan spark plug. Oh, sekali dengan spark plug jugalah. Sebab dia dah tukar cable plug performance, kita boleh pakai plug performance juga. Oh, tak boleh pakai plug biasa lah? Boleh pakai plug biasa, tapi seeloknya kita pakai yang performance punya lah, iridium punya plug. So selalunya apa? Screen eagle punya spark plug? Biasa pakai screen eagle lah. Cable plug dengan spark plug pakai screen eagle. Okay. Alright. Next project kita buat cable plug dengan spark plug pula. Lepas tu baru kita buat tuner. And then kumpul duit dulu baru buat stage 2. Alright, bye. Thank you bro. Right. Okay, jumpa lagi. Nanti kita buat next pula. Apa nama dia? Stage 2. Stage 2. Stage 1 dulu. Stage 1 dulu. Stage 1 dulu. Compare stage 1 spark plug dengan tuner, dan kita upgrade stage 2. Alright. Apa-apa kalau datang sini boleh cari brother ni. Apa nama tadi? Nama saya Kalam. Boleh nanti brother Kalam. Alright. Assalamualaikum. Okay, dah siap pasang dah. Traction. So ada barang traction dah kat motor aku. Lepas ni kita tukar ni pula, cable plug and spark plug. Alright, sampai di situ saja video kali ni. So jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum.